Alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama dengan Fadil Ustaz Muhammadun bin Tajuddin ke Tarudin? Ustaz ingat? Ahmad Tajuddin. Oh, Ahmad Tajuddin. Dulu Ustaz Muhammadun ni pelajar sini. Juga salah seorang daripada ketua pengawas. Masa tu Kuduah ke Kasabah? Kasabah. Dulu Kuduah ni dia panggil Kasabah. Dalam Berakan, Sudut Berakan dengan Mak Tafi awal-awal dulu, pengawas dia panggil Kasabah. Kenapa nama Kasabah ni? Kasabah di bahasa Arab, daripada kalimah kasbun. Orang yang sentiasa berusaha, sedaya upaya untuk berkhidmat dan bertugas. Nama Kasabah. Jadi Ustaz Muhammadun ni, dulu dia salah seorang daripada Ketua Kasabah. Hari ni dia panggil Qudwah Ustaz Muhammadun. Dia panggil Qudwah, tak panggil Kasabah. Baju hijau ni sama macam dulu baju hijau tak? Dulu baju hijau tak? Ni pun baju hijau tak? Jadi Ustaz Muhammadun ni sekarang dia sedang berkhidmat sebagai pegawai di Universiti Islam Selangor. UIS dah kan? Bukan KUIS dah kan? UIS dah. UIS. Sebagai Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Selangor. UIS. UIS. Di bahagian hal ehwal pelajar lagi. Pegawai di bahagian ehwal pelajar. Jadi alhamdulillah. Dulu kuruh je. Kuruh tapi dia memang tinggi. Ustaz Muhammadun ni dulu ke. Ustaz mengajar dia dulu. Kan? Jadi insyaAllah kebetulan Ustaz Muhammadun dia ada bawa kontijen daripada UIS. Ada program pertandingan influencer. Influencer di Uniza. Antara inter-university. Jadi kebetulan dia mari, dia hadir. Ustaz minta jemput untuk beri sedikit tausiah. Sedikit nasihat kepada adik-adik lah. Adik-adik dia ni. Ni anak-anak Ustaz. Adik-adik dia lah. Supaya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, dan barangkali peluang-peluang untuk mereka. Mereka yang berada di sekolah agama rakyat ni, macam mana peluang mereka nanti belajar masa depan mereka kepada masyarakat. Dengan untuk tidak melengahkan masa, Ustaz menyebut Al-Fadil Ustaz Muhammadun untuk terus menyampaikan tausiah beliau. Falyatafadhal mashkura. Tak apa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada tuan guru saya Fadil Ustaz Musaiha Kamal Mustafa Rahman. Seterusnya barisan guru sahabat saya, ada sahabat saya dalamnya. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan kita terima kasih kepada Ustaz atas kesudian menerima kehadiran saya walaupun setiap tahun datang. Alhamdulillah. Dan semalam saya minta maaf kalau saya datang saya tertidur. Ya Allah, cakap dengan berkaitan dengan kubur saya agak sebab sikit. Kerana kehilangan beberapa insan yang dikasihi. Agak mengejutkan saya antaranya almarhum Ustaz Saiful Anbiya yang sangat memberi kesan kepada dalam pendidikan diri saya sendiri secara khusus, dan tidak lupa buat kepada Ustaz Datuk Abu Bakar Cik almarhum Ustaz Abu Bakar Abdullah Dr. Hamdan dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saya doakan semoga roh almarhum mereka semua berada di tamat-tamat syurga insya-Allah. InsyaAllah. Kami saya ucapkan juga terima kasih kepada Mak Hafiz wal Tarbiyah Darul Iman kerana telah mendidik saya. Walaupun saya tak lama, dalam 4 dan 5 untuk mana-mana adik-adik kan. Saya daripada Kelantan. Saya asal Pahang. Okay, nama saya Muhammadun bin Ahmad Tajuddin. Saya dah berkahwin, anak sepasang, lelaki perempuan, dan anak saya yang sulung berusia 7 tahun, yang perempuan 4 tahun. Saya asal Pahang, tapi duduk di Selangor. Dan untuk maklumat, saya belajar tingkatan 1 sampai 3 di Kelantan, dan tingkatan 4, 5 di sini. So, kebetulan kakak saya berada di Muzah, so mudah untuk ayah saya datang jemput saya sebab saya anak lelaki seorang.
So, saya nak memberi semangat kepada adik-adik walaupun kita duduk di sekolah agama rakyat. Tapi percayalah, rezeki Allah SWT itu sangat maha luas. Kalau adik-adik tengok macam mana saya, bukan kata saya berjaya, tidak. Saya berjaya dengan hasil didikan daripada di sini juga. Saya bersekolah di tempat yang adik-adik duduk ni, inilah sekolah saya dahulu. Dan berbanggalah adik-adik sekalian kerana dipilih dan terpilih untuk masuk ke sini. Sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu dunia kat luar sangat mencabar. Saya selepas daripada MDT, saya masuk ke College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sekarang ini dikenali sebagai Universiti Islam Selangor. Bila kami 20 tahun, 23 tahun naik taraf menjadi Universiti Selangor. Sehingga sekarang, saya belajar di sana dan alhamdulillah selepas belajar, rezeki Allah SWT terus dapat kerja. Itu semua sebab apa? Sebab daripada hasil didikan MDT. Saya nak beritahu dari jangan rasa rendah diri, jangan rasa sekolah agama rakyat saja. Sekolah bukan ada apa saja, tidak. Daripada sini, adik-adik boleh bawa kejayaan sampai di luar sana. Dan berapa banyak alumni kita yang berada di pertibaran di seluruh negara. Dan salah seorang saya lah. So, dari situ, saya belajar dan saya alhamdulillah dapat terus bekerja. Dan saya bekerja, memang bidang kerja kita, jangan fikir bila aku sekolah agama rakyat saja, kan, habis-habis bersungguh pondok, tidak. Itu jauh apa yang adik-adik fikirkan. Saya nak beritahu adik-adik, siapa boleh terfikir macam mana lepasan MDT macam saya bermula dengan alhamdulillah dapat bekerja dengan masjid Ustaz hampir 7-8 tahun. Dan selepas tu saya pergi kepada bahagian Halia Pada disiplin siasatan. So hasil didikan MDT ini memberikan kesan peterbihan kepada diri saya. So adik-adik yang berhadapan saya, perempuan muslimat, banggalah bahawa aku adalah insan yang dipilih di tempat yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab didikan MDT memberi kesan kepada diri saya ini sampai sekarang. InsyaAllah saya ingat selagi saya datang Terengganu, saya akan jejak kaki ke sini. Dan alhamdulillah memang Allah Ta'ala memudahkan usaha saya. Saya duduk disiplin lama ni adik-adik, dalam 8 tahun juga, 8-9 tahun. Dan seterusnya saya pergi ke aktiviti belajar, section pengurusan aktiviti belajar. Bila saya pergi aktiviti belajar, saya di antara program saya adalah berkaitan dengan aktiviti belajar. So pihak Universiti Sultan Zainal Abidin bisa menjemput beberapa aktiviti untuk datang pertandingan. So saya diamanahkan oleh ketua saya untuk bawa pelajar ke sini daripada 2023, 2024, 2025 dan tahun ketiga tahun 2026. Alhamdulillah Allah SWT memberikan keizinan kepada saya untuk terus datang, tidak melupakan di sini. Cuma beza daripada alhamdulillah semakin maju. Dan saya datang Terengganu sebab apa? Terengganu ni memang best, buat lain. Buat dia sangat lain. Saya keluar tadi daripada Nizam tu suka kan, dah check. Masih tenang. Kalau saya ada suka dah macam 40 orang. Tapi memang sangat beruntunglah ya, adik-adik yang di hadapan saya. Kamu beruntung, berbangga kerana memiliki sekolah yang dapat mendidik kamu. Asas dalam keterbihan kamu di sini sangat-sangat pada saya sangat-sangat bagus dan tidak akan dilupakan. Dan mungkin tak ramai yang akan datang dan ramai alumni kita yang masih berkhidmat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, alumni yang masih berkhidmat di APT. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, alumni yang masih berkhidmat dan berbakti di MDT. Sebab Allah Ta'ala telah aturkan bukan semua mampu kembali semula di sini. Okay. Jadi saya nak berikan sedikit ingatan kepada adik-adik apa yang saya buat. Okay. Saya nak adik-adik sama-sama. Saya percaya dekat MDT ini banyak pesanan daripada guru-guru. Okay. Saya nak ajak adik-adik sekalian, kita sama-sama membudayakan kempen memberi salam. Boleh? Boleh ya?
Sebab saya cakap ni bukan saya cakap kosong-kosong. Daripada MDT mengajar saya, siapa sini pernah pergi umrah? Cuma kata umrah ke Mekah, umrah yang besar. Siapa pun sini pergi ke Mekah? Pernah pergi, okey. Ada yang pergi Mekah, ada jumpa tak abang-abang askar? Kan? Ini garang tak? Garang. Askar, kita satu sangat garang. Tapi percayalah, dalam keadaan askar yang garang tu, kalau kita beri salam, sebab apa? Sebab Mekah Madinah ni, percayalah, saya rasa orang tak ada orang selain daripada non-Muslim. Kita ada pelbagai negara. Tapi disebabkan saya membudayakan apa yang kita ajar ni daripada masa sekolah, memberi salam. Kan? Sampai saya cakap ni bukan sekadar saya cakap saja, saya buat. Dan saya Alhamdulillah saya mempraktikkan di tempat saya bekerja dan saya belajar di sama-sama kempen salam. Wah, imam jumpa siapa pun manusia. Kalau rasa was-was tu nombor 2. Sebab saya pernah terberi salam kepada orang non-Muslim. Sebab terberi salam. Nampak macam bukan Muslim tapi bukan Muslim. Dan sekali kat JRS dia ada pelajar non-Muslim. So dia ada juga pelajar non-Muslim yang masuk dalam masuk orang. Saya memberikan memberi salam ni saya terlupa depan saya tu ada non-Muslim dan mereka percaya apa yang saya cakap tu. Sebab memberi salam itu adalah doa yang paling mudah. Ada tak Abu Salam? Assalamualaikum. Ada kan? Tanda tangan. Betul tak? Percaya? Ada tak siapa yang bersalam? Assalamualaikum. Dia beritahu tanda tangan. Tak ada kan? Betul? Cakap Assalamualaikum. Jumpa siapa? Jumpa Ustaz Zulaiha, jumpa guru-guru. Tolong saya nak ajak adik-adik sekalian beri salam. Sama ada jumpa mak ayah, jumpa pakcik-pakcik, tak kisah, keluarga, orang kat luar sana, beri salam. Sebab identiti orang Islam. Apa maksud memberi salam? Apa maksud Assalamualaikum? Siapa boleh beritahu saya? Selamat sejahtera dengan atas kamu. Doa yang paling mudah lah. Betul tak? Doa yang paling mudah. Selamat sejahtera ke atas kamu. Jangan dia say Ustaz. Tapi kalau kita salam ke Allah, dalam solat-solat macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lain lah. Sebab itu berbahasa lain. Tetapi saya nak ajak adik-adik sekalian, kita membudayakan imej memberi salam sebagai orang Islam. Percayalah, walaupun orang tu nak marah muka macam mana pun, dia dengar kita salam. Tapi janganlah memberi salam kan ada. Janganlah kita salam langsung dari merawang macam tu. Berselisih orang. Assalamualaikum. Mudah tak? Boleh? Boleh tak? Bukanlah. Saya buat benda kecil. InsyaAllah tu beristiqamah. Assalamualaikum. Orang bersijik. Janganlah jauh. Diam. Assalamualaikum. Tak. Memanglah orang cakap, apa hal orang ni? Apa hal orang ni? Jumpa bersisih. Kan jumpa kat kedai ke. Assalamualaikum wajib. Tapi janganlah Assalamualaikum wajib. Dulu diam. Boleh? Janganlah macam tu. Maksudnya jumpa jalan. Assalamualaikum. Muka manis. Jangan muka dekat. Sebab adab orang Islam apabila kita berjumpa dan Nabi SAW ajar kita memberi salam. Benda yang mudah dengan kan, banyaklah benda sunnah Nabi yang boleh kita buat kan, tapi pada saya yang paling mudah adalah memberi salam. Dan jumpa sesiapa okay. Banyaklah, tak pernah lah buat. Saya cakap dari ini saya buat. Walaupun sampai saya pergi Mekah pun, saya jumpa askar yang muka garang macam kita dalam bahasa orang semua garang sangat. Beri salam. Jawab. Alhamdulillah. Lagi-lagi kat tempat suci. Dan saya cakap ni sebab apa? Sebab saya nak mengajak adik-adik. Lepas ni kita membudayakan memberi salam. Buat imam jumpa lah kata ayah kepada nama Aiman. Ayah kepada Aiman. Assalamualaikum cik. Salam. Mudah lah. Kalau dia nak salam, kenapa dia tak? Dia tak ada. Saya beri salam. Dapat pahala lah. Dapat. Memberi salam sunat. Menjawab adalah wajib. So mudah. Beri salam. Jadi tapi janganlah. Contoh, sebab 10 orang jumpa seorang cikgu, seorang ustazah. Assalamualaikum cikgu. Biar cikgu jawab. Dalam 1 bulan beri salam.
Cuba dia nak ajak adik-adik untuk kita memberi salam. Jumpa sesama memberi salam. Ya? Dan saya kat sini memang tarbiyah memang minta Ustaz. Hasil didikan saya, hasil didikan Saudara yang baru-baru apa asatizah. Dan saya percaya dekat sini solat memang top. Memang sangat jaga. So kalau kat luar sana cabaran adik-adik sangat besar. Saya minta maaf kalau ini kita dengar hubungan sejenis memang dah jadi satu kali. Bukan kita nak menakutkan, tapi kalau tak ada benteng kekuatan sebagai orang Islam, kalau kita adik-adik yang belajar sini kalau tak ambil betul-betul apa yang disampaikan oleh para guru di sini, kat luar sana lagi besar cabaran. Saya cakap mudah dekat Selangor je cukup. Saya duduk, saya pun tak boleh pakai pentadbiran. Berapa banyak saya dengar kes kalau tengok ke sini. Dari handphone, sekarang dunia tanpa sepadan. Dunia tanpa sepadan maksudnya semua di hujung jari. Ini nak buka apa? Na'udzubillah. Kalau niat baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kamu niatkan baik dapat kebaikan. Apa yang kamu niat yang tak baik dapatlah benda tak baik. Sebab jangan kamu rasa down. Alah, sekolah biasa dulu tak. Hasil, kalau saya dulu, saya beritahu adik-adik, zaman saya belajar, masih tak ada lagi. Supaya kat bawah ni. Tapi, Alhamdulillah, percayalah adik-adik perempuan, siswa. Ada muslim-muslimat. Sebab saya rasa itu mesti, siswa-siswi. Adik-adik muslimin-muslimat, berbanggalah kalian dengan MDP. Jangan rasa jauh dia sekolah, mak ayah jauh, sedih nak jumpa. Tidak, sekarang ni naik flight, sejam pun boleh sampai daripada KLIA. Percayalah, mudah juga. Jangan fikir mak ayah jauh daripada Perlis, daripada Johor, apa semua. Tidak, sekarang ni kemudahan. Zaman saya aktiviti 2 tak ada, Goreng Kota Timur tak ada. Lagi mak ayah saya datang jauh. Tapi sekarang tak ada istilah jauh. Jangan rasa sedih mak ayah. Adik-adik yang baru masuk, yang apa, kena satu, sedih berjauhan dengan mak ayah. Mungkin ataupun mak ayah kamu sedih. Tapi percayalah, sebenarnya kita kemudahan dah banyak. Belakang ni SPT sangat-sangat mudah. Ya? So saya nak memberikan semangat kepada adik-adik supaya tidak rasa down. Kalau tengok, kamu sekolah mana? Banggalah. Mahat Tafiz wal tarbiyah. Tarbiyah itu adalah penekanan yang sangat penting dalam sini, pendidikan. Tarbiyah itu maksudnya pendidikan, betul saya? Pendidikan. Pendidikan di dalam bahasa Arab. Yang dari perempuan, muslimat. Berbanggalah kalian. Pendidikan tersebut di luar sana sangat mencabar. Dan entiti banyak mesti IPT ataupun sekolah yang sangat-sangat pada saya bagus. Kita ada tamrin saya lagi, alhamdulillah. Zaman saya teringat zaman guru jadi MB besar. Tentu saya sempat berkhidmat seketika, memberikan semangat. Dan percayalah adik-adik, apa yang kita akan lakukan ini adalah bekalan untuk akhirat besok. Bukan semata-mata di dunia. Seperti mana yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita nak cakap mudah adik-adik. Ya, kebaikan macam mana? Apa yang kita buat benda baik itu, kita niatkan mudah-mudahan dia selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya? Ya, saya kata dulu. Nama saya sekian. Sebab lebu, dia bila Ustaz Zahab minta saya tu, saya Allah. Sebab Ustaz dah ambil banyak masa, saya kata dulu. Wallahualam, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan banggalah kamu menjadi warga Mahat Tafiz wal Tarbiyah Darul Iman. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammadun bin Ahmad Tajuddin di atas nasihat. Ustaz Muhammadun ni masa tu tahun 2003. Tahun 2003, 2004. Sekarang tahun 2026. Lebih daripada 20 tahun dah.
Masa tu sebagian Ustaz Muhammad sebut tadi, masjid ni tak ada lagi. Tahu ni apa sini ni? Sini hutan. Kebun. Ada kebun cempedak, ada pokok cempedak. Tapi kebun orang punya. Sekolah kita depan ni bangunan 4 tingkat yang masih berdiri megah yang kita belajar ni. Satu lagi bangunan asrama di belakang sana. Asrama muslimat sekarang. Sini semua tak ada lagi. Sini hutan adalah denai jalan dan dulu tak ada jambatan ni. Ada jambatan gantung. Dulu nak lintas sungai ni ada jambatan titi gantung. Yang bergoyang. Jadi pelajar muslimin dia tinggal di asrama sebelah sana yang sekarang asrama muslimat. Nak lalu nak main ni hutan ada jambatan gantung masa tu. Biasalah kadang-kadang pelajar mari lalu tengok ada ular sawah lalu lintas ke sungai. Dulu. Pelajar muslimat asrama dia dulu belah luar. Dulu dekat sekolah Alhamdulillah tu. Dekat sebelah dulu ada asrama muslimat. Kemudian barulah beli tanah ni barulah pindah ke sini. Inilah zaman Ustaz Muhammadun. Kitab yang Ustaz ajar awak ni, Muniatul Musalli ni, Ustaz ajar sejak dari zaman Ustaz Muhammadun. Khatam lah. Tak, dulu. Ni mengajar awak pula. Ustaz mengajar ulang. Dulu surau di bawah bangunan tingkat bawah. Makmal sains tu. Lepas tu kalau awak masuk, makmal sains, dia fisabilillah, awak tengok lantai tu, ada tiling macam dengan soft. Betul tak? Sebab dulu itu adalah musalla. Dulu Ustaz mengajar kat situ lah. Mengajar. Kitab yang awak belajar dengan Ustaz ni, dah lebih daripada 20 tahun dah. Kita belajar. Kita ulang. Kita belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, kita doakan pada Ustaz Muhammadun terus berjaya dengan karier dia, istiqamah, terus membimbing, mendidik anak-anak pelajar. Mendidik mahasiswa lebih mencabar daripada mendidik pelajar sekolah. Kerana pelajar sekolah dia banyak terikat dengan peraturan yang lebih ketat. Tapi apabila sudah berada di peringkat menara gading, banyak kebebasan yang mereka perolehi, maka ketika itu mereka yang akan pilih jalan yang mereka akan tempuhi. Orang lain hanya boleh mendorong saja. Dan ketika di menara gading, sebagian Al-Quran sebut, dia hanya akan ada 2 perkara yang akan dia ada dalam diri dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adakan 2 ya benda. Fujur, dia mahasiswa, dia bijak, dia cerdik, tetapi pemikiran dia, ilham dia, bisikannya banyak yang tak boleh. Ataupun ada bisikan dia, taqwaha, yang taqwa yang baik. Salah satu. Tapi menariknya, dalam Quran Allah sebut apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mula dengan apa? Fujur. Lepas tu baru taqwa. Nasihat yang fujur. Bisikan yang tak baik. Allah mula dengan fujur. Bisikan yang tak molek. Kemudian baru taqwa. Bisikan yang baik. Nak beritahunya apa? Bisikan yang tak baik itu lebih banyak. Sebab apa? Sebab keliling kita, keliling yang kadang-kadang tidak membawa kita pada suasana yang bertakwa. Ni cabaran lah. Jadi Ustaz Muhammadun ni, dia ambil inspirasi daripada Ustaz Saiful Anbiya bin Darussa. Siapa-siapa mungkin pernah sempat belajar Ustaz Saiful Anbiya. Ustaz Saiful Anbiya dari dulu lagi hal ehwal pelajar. Ni semua anak didik Ustaz Saiful Anbiya. Orang beken-beken belakang ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri istiqamah pada Ustaz Muhammadun, terus mendidik anak bangsa sebenarnya, kerana pendidikan ni penting untuk melahirkan generasi akan datang. Okey, terima kasih banyak. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.